Banyak sebenarnya komen yang aku jumpa dekat video aku sebelum ni yang memaki hamun dan menyumpah sistem gearbox CVT ni. Gurau je. Diorang tak puas hati lah dengan sistem gearbox CVT yang sedia ada sekarang ni. Memang kebanyakan yang aku share tentang CVT ni semuanya negatif. Sebab benda tu lah yang aku hadap hari-hari. Masuk je kat bengkel kita orang ni, tak kisahlah Honda ke, Proton ke, tapi yang paling banyak masuk Honda lah. So sebab itulah terwujudnya DCVT ataupun Dual Mode CVT. So Dual Mode CVT ni adalah gabungan antara gearbox AT dan juga gearbox CVT yang digabungkan menjadi dua sistem dalam satu gearbox. So apa perbezaan DCVT dengan CVT yang biasa? So macam CVT biasa, kita tahulah dia menggunakan bed dan juga puli. Tapi masalahnya gearbox CVT ni bergantung 100% dekat dia punya bed dan juga puli, membuatkan bed dan juga puli dia terpaksa bekerja dengan lebih lama ataupun lebih keras lagi. Tapi berbeza pula dengan DCVT. Untuk kelajuan yang rendah dia akan pergi ke CVT biasa. Tetapi bila kelajuan kereta dalam keadaan yang tinggi, dia akan berubah kepada sistem gear planetary. Itulah perbezaan sistem gearbox DCVT dan juga gearbox CVT. So beban tu dia takkan bergantung pada satu benda je. Macam CVT ni bergantung harap pada bed dan juga puli dia. Macam DCVT ni dia ada dua. Untuk kelajuan yang rendah dia akan pergi kat CVT biasa, dan untuk kelajuan yang tinggi dia akan berubah kepada gear planetary. Lepas ni aku nak share dengan korang kelebihan DCVT berbanding dengan CVT biasa. Jangan lupa share dan follow Mechanic Transmission.